So guys, hari ni kita nak try roti canai kari kambing Market Kelebah. Apa lu? So yeah, this is Market Kelebang. Dia terbagi pada dua. Satu adalah basuh, satu lagi adalah food court. So hari ni kita akan makan dekat food court ni. Recommended by Abayin. Siapa yang tak tengok Abayin boleh tengok video sebelum ni. Betul. Kompetisi ya, kali ni ada kompetisi ya. Oh, dia ada macam-macam ni. Ada pulut. Ini so. Yeah. Apa you? Okey, terima kasih. Sampai tu patuk lah, sampai lah. Apa? Dia kambing sur. Dah tak pernah ni. Dia bagi banyak kok isi tu. Ini bocun. RM5 tu. Macam mana abang bila jumpa orang kedai? Kita setiap minggu duk main. Mesti ni makan berapa beli barang dah basah. Orang kata apa? Terus 2 stone in 1 bird. Tengah malam ni tadi dia dah sampai ke Shah Alam. Shah Alam dah gerak mai ke sini. Okay, so overall boleh cakap roti canai kambing is very rare. Kari kambing kan memang very rare. And then dia punya daging dia tu, texture dia memang tender. Very tenderized. Cewa gitu tenderized. Daging tender, kuah pun sedap, roti pun rangup. Okay, garing elok lah. Kita katakan garing elok lah. Memang dia buat elok lah. So overall I will give you 4.9 noobs. Ya guys, sila datang. Okay, tapi jangan main selalu kan. Kami lah nak makan kok. Bye.